Alright, assalamualaikum gang, apa khabar semua? Semua kena yang sihat selalu. Okay, yeah boy. Alright. So malam ni saya naik Honda RS, side mirror belah kiri. Pelik kan? Okay. So dah rasa dah lama tak tengok saya on board RS kan? Okay. So sebenarnya malam ni saya nak ke BM, Aeon Mall BM Bukit Mentajam. Sebab kami ada nak pergi pick up motor. Okay. So saya pun dah sibuk dekat bengkel apa semua kan. Okay. So untuk masalah ni saya nak stop start konten-konten dekat bengkel, konten-konten berkenaan dengan painter apa semua. So kita nak fokus untuk job review. Okay. So saya nak review motor apa ni geng? Saya rasa kalau hampa tengok tajuk mungkin hampa dah tahu, ataupun ada yang tak tahu. Tapi tak apalah, kita tengoklah apa yang kita nak review sekejap lagi. Tapi untuk malam ni kita just nak sesi pengenalan, sesi nak mengenal jentera. Okay. So untuk pengetahuan semua, saya pun dulu ada juga review motor tapi saya punya niche untuk konten saya tak banyak review lah. Tapi saya ni more kepada sharing dan juga vlog dan juga info sebenarnya. Tapi mostly ialah vlog lah. Okay. So malam ni ramai ni malam ni sebenarnya. Okay. So adalah lagi nak pergi pick up motor, kita terus nak orang kata apa, masuk pulau, nak rona-rona pulau. So malam ni cuaca sebenarnya tak berngam, ni nak hujan lah. So malam ni agak berjeruk sikit lah. Ambil motor baru untuk review dan juga berjeruk sikit lah. Okay. So jom kita nak slow-slow bawa, nak teruskan perjalanan ke BM, Aeon Mall BM. Sekejap kita terus sambung video tengok motor apa yang saya nak ambil sekejap. Alright. So hampa layan lah. Sebab di sini saya tak bawa mic, saya bawa kamera je. Okay. So hampa layan je. Alright, let's go. Apa dia? Siapa tak naik ni? Aku lah? Ada. Okay, assalamualaikum, apa khabar semua? Semua kena sihat-sihat selalu. Ini kami dapat test sebiji skuter Nova 110. Okay, saya rasa kawan-kawan saya pun yang lain ramai dah test motor ni. So kita nak test. Tapi ini merupakan first video. Saya rasa dia akan campur-campur video. So untuk malam ni kami nak masuk pulau ni, baru pick up ya. Kebetulan pihak Avita dia baru habis dia punya roadshow dekat Aeon Mall BM. Lepas tu kami pick up motor kat sini. So ada 2 biji ya. Right, 2 biji. Okay, 2 biji. Nanti kita akan explain. So untuk malam ni kami nak feel rasa macam mana kita. Okay, macam Ikhwan dia akan bawa double, dia akan bawa dengan Syami. Dia bawa double, macam saya bawa single. Nanti kita akan explain lah. Okay, untuk malam ni hampa enjoy je video. Mungkin tak ada video apa-apa sangat, kita just video layan view saja. Alright, let's go. Nanti apa-apa kita sambung. Alright, so macam biasa kita akan masuk pulau lah. Kali ni naik motor standard, dia agak tenang sikit lah. Okay, so saya tak mau cerita motor ni dia sama, dia kopi macam brand Y, brand ni kan. So saya rasa rakyat Malaysia semua dah tahu motor ni dia berkata kopi lah. Okay, so tak ada masalah pun. Tapi yang bestnya untuk motor ni, sorry lens kena hujan sebab ni tengah rintik. Tapi kami masih meneruskan perjalanan untuk masuk ke pulau. Right. Okay, so kalau hampa tengok meter ni, hampa tengok memang cantik geng. Meter dia terang. Saya suka kalau meter terang ni. Nanti saya nak buat video, tengoklah kalau sempat saya nak buat video. Okay, meter ni kalau hampa tengok dari sudut pandangan macam ni, nampak dia colour biru tau. Cuma kalau hampa tengok dari tepi ni nampak macam hitam. Gitu kan. Okay, so sekarang kita tengah slow-slow masuk pulau. Okay, ni saya pun duk bertekap, alamak polis lalu. Masa ni saya boleh tak fly. Kalau tidak, tahu. Okay, so malam ni hujan dan juga banyak kenderaan ke. Okay, tapi malam ni dah malam kerja. So malam kerja ni ikutkan tenang-tenang lah. Okay, so ikut plan asal kami nak bawa motor ni, nak orang tanpa sesi pengenalan, saya nak hinjut Round Island. Tapi lepas kita tengok-tengok cuaca duk macam ni kan. So kami decide untuk lagi berhenti makan dekat Nasi Kandak Rafi. And then lepas tu lepak-lepak, bincang-bincang apa konten nak dibuat lagi. And then lepas tu
balik lah. Okay, so untuk video hari ni, video hari ni tak ada apa sangat pun yang nak diceritakan. Just kita nak buat sesi pengenalan je lah. Okay, so far feeling untuk motor ni bagi saya best. Okay, feeling untuk motor ni best. Dia ialah sebuah skuter, dan saya rasa harga dia pun hampa pun tahu harga dia memang murah dalam pasaran untuk CC yang 160. Okay, CC 60 160. Horsepower dia yang saya diberitahu ialah 24 point something horsepower dan juga 14 point something torque. So agak tinggi juga horsepower dia sebenarnya. So okey lah. Dan juga adalah di off camera beberapa kali lah, saya off camera lah masa tu kan, adalah kita try sikit main pick up lawan dengan brand Y gitu dan brand H, dan ternyata brand Aveta memang pick up pula dia menang. Hujung kalah ke hujung kita boleh bikin. Okay, so minta maaf kalau saya punya review ni agak kurang proper. Saya rasa kawan-kawan saya pun dah banyak review pasal motor ni, so hampa pun boleh dapat info. Cuma video saya ni ialah untuk menambah lagi info ataupun keyakinan untuk hampa kalau sekiranya nak beli Aveta Nova ni untuk pergi kerja ke, nak beli dekat bini ke, nak beli dekat anak ke kan. Okay, bagi saya di waktu sekarang dengan ekonomi sekarang dan juga di tahun 2025, bagi saya dengan harga yang bagi saya murah untuk sebuah skuter yang bersisi 160, saya rasa berbaloi serius. Tapi jangan risau, ada banyak lagi video yang saya akan buat insya-Allah. So kita nanti akan ada satu video khas, video akhir nantilah lepas hampa tengok konten-konten saya buat ni nanti. Saya akan buat final verdict, adakah ianya betul mampu ataupun kurang untuk motor ni untuk apa beli. Sebab ialah kita nak labak sesuatu model tu, kita kena rasa shock dulu baru kita mau beli motor tu. Ataupun adakah kita labak lain kali dia merugikan kita, tak best lah. Dia kena labak dan kita berpuas hati baru best. Okay, so far yang saya bawa ni memang nampak speed dia pun ok je, tak ada masalah. Alright, best. Alright, kalau bertanya top speed berapa mah, top speed dia dalam 1.2 something. Okay, tapi kalau hampa tok kat 2, hampa RAM boleh pergi dalam 1.37 lebih kurang macam tu. Tu biasalah. Kalau hampa tanya pasal top speed ke apa ke, itu untuk motor ni dia punya segmen dia lain. Untuk Aveta Nova 160 ni dia punya segmen ialah bagi saya dia punya ni lifestyle, orang apa daily sedap kan. Tapi saya faham orang Malaysia ni dia ada satu perangai yang satu motor ni dia nak multi purpose. Gitu kan. Kalau boleh motor ni aku pakai, aku nak pergi kerja, balik kerja, nak pergi ride, nak pergi kalau member ajak off-road, nak off-road, nak panjat gunung, nak panjatnya. Kalau boleh. Orang Malaysia dia memang macam tu perangai dia. Dia gunakan sehabis boleh motor ni. So tak apa, nanti kita akan cuba uji motor ni mengikut cita rasa orang Malaysia. Kan, orang tak apa boleh lah beli motor ni, lepas tu boleh ni boleh orang tak apa boleh guna pelbagai. Okay, so jom kita tengok cruising ni. Nampak santai cruising best, meter 110 macam tu okey lah. Hampa tengok meter dia pun cantik kan ya. Meter dia pun tak sakit mata apa semua. So apa tengok memang seronok. Nampak clear semua. Saya duduk macam celah kat kereta-kereta ni nampak. Stop. Okay, ada orang masuk gitu nampak. Sebelah tu macam kapcai brand Y. Kita betul potong wah. Okey, tak apa, kita lain lagi je. Okey, ni naik jambatan nampak review malam. Bagi saya okey nampak, tak ada masalah. Motor ni pun very powerful bagi saya. Saya nak layan lane tengah pun tak ada masalah. Kadang-kadang kita takut motor ni bila dia ada power, dia layan dia takut nak pergi ke belah kanan kan. Nampak okey je sebenarnya, best je layan je kan. Okay, alright. So saya rasa saya nak buat satu time lapse untuk akhirkan video hari ni. So hampa standby je, hampa relax je. Ini adalah sesi pengenalan untuk Aveta Nova 160. Okay, untuk first impression saya lepas saya bawa motor ni, saya rasa sedap. Okay, best. Ni jujur, serius untuk pengetahuan, saya review motor ni saya tak tengok langsung video kawan-kawan saya yang buat ataupun segala review dekat TikTok ke platform-platform, saya tak tengok. Sebab apa? Saya nak merasai sendiri feeling macam mana bila kita bawa motor ni yang kita tak tahu apa benda. Kita bawa macam mana first impression. Kadang-kadang bila kita tengok video orang, lepas tu bila kita bawa, macam untuk saya lah, saya sebagai seorang yang review motor, bila kita bawa, saya dah menunduk tu. Bila kita dah bawa motor, kita dah tengok review orang, nanti kita rasa macam member aku cakap macam ni, so mesti macam ni. So saya tak mau tengok. Kebetulan saya pun duduk busy kat bengkel. So bila saya dapat motor ni, ialah memang orang tahu ibarat first terus ambil, bawa lenjan, rasa
First impression tu sangat penting. So bagi saya, dengan harga dia yang murah dan juga first impression saya, untuk yang orang bertanya, memang best, serious best. Boleh try. Kalau daripada buat test ride lagi, boleh pergi try test ride, try tengok. Jangan comparekan sangat lah dengan brand-brand Y ke apa brand yang sama-sama. Kalau boleh jangan compare, sebab masing-masing ada kelebihan masing-masing. Okey, tapi kita baca sekarang ni dia main isu harga dia murah, tapi yang dapat sedap macam brand-brand yang lain. So bagi saya ianya berbaloi untuk hampa nak pilih motor ni. Okey, so layan video ni. Video ni tak panjang pun, sebab hujan lebat, so saya tak boleh rekod banyak. Hampa tunggu video besok, InsyaAllah kita akan buat konten yang lebih menarik, InsyaAllah. Okey, so hampa layan. Jangan lupa follow TikTok saya Agaref_Squad. Jangan juga follow Instagram saya Cypher_Agaref. Nanti kita akan post gambar dan juga video yang short-short dekat TikTok dan juga dekat Instagram. Okay, YouTube still on. Alright, so layan video ni. Kita jumpa nanti di video besok pula. Okay, Avita Nova 160 memang best. Alright, Assalamualaikum, bye bye. My heart rages around like an ocean in my head.